Ramai yang baru nak mula simpan emas buat kesilapan besar dengan beli barang kemas untuk pelaburan. Itu satu kerugian. Barang kemas dibuat untuk perhiasan, bukan pelaburan. Harganya mahal sebab ada kos upah, spreadnya tinggi, boleh cecah 40% dan bukan item terbaik untuk keuntungan. Kalau nak pelaburan emas sebenar, beli gold bar 999 atau dinar emas sahaja. Tapi jangan main beli sahaja. Pastikan beberapa kriteria penting ini supaya untung lebih maksimum. Pertama, harga per gram mesti rendah. Bandingkan harga per gram dengan beberapa pengeluar emas fizikal. Pastikan lebih murah berbanding kedai emas yang jual barang kemas. Hati-hati dengan caj tambahan tersembunyi. Kedua, kadar spread kecil. Spread ialah beza harga beli dan harga jual semasa. Lagi rendah spread, lagi cepat dan besar keuntungan. Jangan tersilap faham spread sebagai susut nilai. Ketiga, stok sentiasa ada. Ada pengeluar jual emas masa harga tinggi, tapi